Saya cuma nak minta ulasan dan pandangan daripada Ustaz berkenaan dengan usaha pembersihan jiwa. Saya ada terbaca tapi tak secara menyeluruh lah tentang pembersihan jiwa adalah usaha sepanjang hidup. Itulah saya nak minta ulasan daripada Ustaz. Terima kasih. Bersih jiwa, ini fatrah nak bersih jiwa ni. Kita biasa bersih masa waktu. Tapi bersih jiwa ni pada penggunaan. Pembersihan jiwa. Dan pembersihan jiwa ni sahabat-sahabat boleh ambil daripada wahyu yang kedua yang tua ni, iaitu surah Mudaththir. Ayat kami Iqra. Ayat kedua surah Mudaththir. Kalau kita baca surah Mudaththir kan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang muslimun, bangun, bangkit dan beri sampaikan peringatan. Baik. Apa dia cara nak bersihkan diri kita? Yang pertama, rabbaka fakabbir. Cara nak bersih diri ialah kita besarkan Allah. Kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih, itu semua besarkan Allah. Jadi cara nak bersih diri ialah kita banyak menyebut memuji Allah. Satu. Dan kemudian wathiyabaka fatahhir. Ini dalam Quran seperti ada tadi. Yang kedua, thiyabaka, pakaian kamu, diri kamu, fizikal kamu kena bersihkan. Jadi termasuk nak bersih hati. Cikgu tanya dia nak bersih hati. Tapi nak bersih hati, fizikal kena bersih kamu. Jadi cikgu hati kata, saya orang fizik, orang sains. Saya tak nak cerita benda yang metafizik. Tapi nak ketahuikan metafizik, kena tahu benda fizik. Itu kaedah dia. Mustahil tahu benda metafizik. Metafizik benda yang tak boleh nak sentuh, tak boleh nak fikir, tak boleh nak. Mustahil akan tahu benda yang metafizik dalam keadaan benda fizik kita tak tahu. Tak boleh. Jadi alam ini dia kaedah agama. Dia kata apa? Alam ini adalah tanda wujudnya. Itu maksudnya. Adanya alam ni tanda adanya alam akhirat. Itu bukti. Dengan ada fizik, adanya metafizik. Sampai ni dia orang nak bukti tentang mimpi. Sains boleh bukti tak mimpi? Siapa boleh guna kaji? Sains tak boleh bukti mimpi. Mimpi ni satu benda yang sampai hari orang lain tak boleh buktikan. Tapi benda tu ada tak? Ada. Benda tu wujud. Jadi untuk nak bersih hati rohani, dalam Quran kata wathiyabaka fatahhir. Pakaian kamu kena bersihkan. Maknanya nak bersihkan yang rohani kita, roh kita, jasad kena bersih. Yang kedua. Yang ketiga, warujza fahjur. Yang ketiga, nak bersihkan diri ialah kita kena menjauhi rujza, benda yang Tuhan larang, fahjur, kamu kena jauh. Jangan buat. Itu benda ni. Ni kalau ada orang dia nak sobat, dia nak berubah, tapi dia masih bergelumang dengan dosa, boleh tak? Kita dengar cerita seorang tu bunuh 100 orang. Dia tanya boleh tak dia nak bertobat? Ada orang lain kata boleh bertobat, tapi kamu kena keluar dari negeri. Tak boleh duduk sini. Kalau kamu duduk di sini, kamu akan ada musuh lagi, kamu akan tetap membunuh. Jadi warujza fahjur. Nak bersih diri, kamu kena benda yang Tuhan larang, kamu kena jauhi. Sebab tu dalam ayat, dalam ciri-ciri surah Makkiyah juga disebut, di antaranya ialah menyebut tentang perkara-perkara yang Allah larang. Cuma saya sampai tanya hari ni ada konflik sikit. Konflik macam mana? Kita dengar orang pakar-pakar psikologi kata kita tak boleh sebut dekat anak-anak jangan mencuri. Nanti dia akan pegang mencuri dia. Tapi saya buka ayat Quran. Kita buka hati, kita kan jumpa banyak ayat Quran sebut jangan. Dia pun tak faham. Tapi tak tahulah teori barat kita tak pasti. Sebab kita biasa berserta kita dulu-dulu kata dengan anak-anak ni kita jangan sebut jangan. Sebab kalau kita sebut jangan, kita kata jangan keluar malam. Dalam kepala dia akan set keluar malam. Dia keluar malam. Dia tak sebut keluar malam. Kita kena sebut yang positif dia. Tapi dalam Quran dia jumpa sebut benda ni. Jangan. Kita tak tahu lah. Tapi terasa mustahil. Nas ni syarat dia bertemu dengan kaedah yang betul. Rasa mustahil. Apa ni? La taqrabuz zina. Jangan kamu mengambil zina. Ni nas kok. Takkan disebut jangan kamu mengambil zina, disuruh zina. Jadi psikologi itu jadi terbalik. Kita pun tak pasti ya. Boleh kaji. Saya kalau dapat study, tengok kaji macam mana dia punya ribut psikologi kita pun tak faham. Tapi dalam syarat kita boleh bekerja tu.
Dalam bai'ah Aqabah nanti dikatakan bai'ah Aqabah. Dalam bai'ah Aqabah nanti dengan golongan Ansar, nanti kan sebut la tazni, la tasriq, jangan kamu zina, jangan kamu mencuri, la tazlim, jangan buat zalim. Nanti guna kalimah jangan. Kita pun tak pasti ya macam mana dia punya. Kau buat sahabat-sahabat yang pakai psikologi, bagian dia tahu mungkin boleh kaki dia tengok balik. Tapi itu secara kasar kita tengok antaranya ialah warujza fa. Benda yang Tuhan larang kita kena jauh. Itu kaedah dia untuk membersih. Kemudian apa nama ni? Yang kelima, Allah sebut apa nama ni? Wala tamnun tastakfir. Dengan kamu nak angan-angan banyak.